Tan Sri Speaker, saya pada awalnya telah memohon di bawah peraturan mesyuarat 14.1L sama seperti yang berhormat daripada Bagan Datuk tadi, 25 dan juga 21D untuk membuat sesi penerangan sendiri, tapi saya akur dengan nasihat Tan Sri memberi jawapan yang akan dibahaskan dalam Dewan Rakyat supaya tidak ada persoalan yang berbangkit selepas ini. Tan Sri Speaker, nanti dulu yang berhormat, dulu. Saya menasihatkan yang berhormat begitu, memandangkan ada usul saya terima daripada kerjaan. Jadi kalau saya benarkan yang berhormat di bawah peraturan mesyuarat 14, sedangkan usul itu ada dan urusan kerjaan mesti ikut peraturan 15, maka dia akan bercanggah. So ada dua akademik. Itu sebab saya kata mesti biar itu usul, jangan penerangan sendiri, karena ini adalah peluang yang berhormat untuk memberi penjelasan. Dan kalau nanti apabila diundi dirujuk kepada jawatan kuasa, jadi itu lagi lebih peluang yang lebih cerah untuk yang berhormat, karena yang berhormat boleh memanggil orang-orang yang berkenaan sebagai saksi bahawa tidak ada apa-apa dan semikiannya. Sila yang berhormat, 5 menit. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebenarnya saya tentunya amat terkesan mendepani usul ini yang mengandungi dakwaan yang begitu berat dan juga tidak berasas. Namun saya terpanggil dalam menjelaskan konteks dan perihal sebenar dan dalam usaha untuk membersihkan nama saya yang dicalar setiap hari Tan Sri dalam media arus perdana menerusi jawatan kuasa, hak dan kebebasan. Saya juga mahu agar kemelut ini selesai segera insya-Allah demi memajukan penyelesaian kepada semua isu negara yang mendesak. Tan Sri Speaker, saya mulakan dengan mengingatkan kita semua bahawa 2 tahun lalu pada 12 Februari 2013 pencerobohan haram bersenjata di Kampung Tanduo, Lahad Datu berlaku yang merupakan serangan terhadap sempadan dan kedaulatan kita. Serangan ini tentunya telah mengakibatkan kehilangan nyawa prajurit-prajurit negara, termasuk mencederakan ramai lainnya dengan parah. Khususnya pegawai keselamatan Malaysia daripada polis di Raja Malaysia. Tolong senyap, yang berhormat. Dan dari Regimen Askar Melayu di Raja Malaysia dan juga orang awam yang terkorban dalam mempertahankan negara yang kita cintai. Saya juga turut bersedih atas pemergian wira-wira negara kita, termasuk Tan Sri. Ahli yang berhormat yang lain tolong senyap, ahli yang berhormat. Termasuk bahaya lanjut yang terus dihadapi oleh mereka yang mempertahankan sempadan di Sabah, termasuklah yang berdekatan terus dengan Kampung Tanduo. Tan Sri Yang Di-Pertua, seperti mana yang telah saya jelaskan sebelum ini, termasuk juga kepada pihak polis, saya ke Filipina pada 9 dan 10 November 2015 atas jemputan kerajaan negara tersebut, dan salah satu daripada acara yang saya hadiri adalah sebuah majlis makan malam terbuka yang diatur oleh tuan rumah. Tuan rumah yang saya maksudkan Majlis Hal Ehwal Filipina dan Institut Demokrasi Asia, Council of Philippine Affairs and the Asian Institute of Democracy, pejabat Datuk Bandar Manila Joseph Estrada dan juga pejabat naib Presiden Filipina Jejomar Binay dalam mendukung kumpulan kerja penahanan tanpa bicara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, desakan dengan izin United Nations Working Group on Arbitrary Detention agar mantan Ketua Pembangkang dan mantan Ahli Parlimen Permatang Pau Datuk Seri Anwar dibebaskan dengan serta-merta. Lawatan ini seperti yang saya sebutkan melibatkan perbincangan antaranya peluangan ruang demokrasi dengan mempertahan prinsip kedaulatan undang-undang, urus tadbir negara yang baik dan tentunya secara khusus dokongan keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tadi. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam sesi lawatan 2 hari ini, pihak penganjur mengelola sesi foto secara berkumpulan. Saya telah tentunya bergambar dengan semua yang hadir dengan program sebagai tanda dokongan terhadap laporan kumpulan kerja penahanan tanpa bicara.
Jessa Kiram merupakan salah seorang daripada 15 orang tetamu dalam majlis makan malam terbuka yang dijemput oleh penganjur program. Saya ulangi, Majlis Hal Ehwal Filipina dan Institut Demokrasi Asia. Tetamu lain, Tan Sri, termasuklah kalau dilihat daripada gambar asal, mantan Gubernur dan Ahli Kongres Batangas Hermelando Mandanas, Ahli Kongres Regina Reyes, Ahli Kongres Filipina juga Silvestre Bello, Dekan Undang-Undang Amanding Valdez, mantan Setiausaha Kabinet Romi Neri, bekas timbalan Ketua Setiausaha Negara Kementerian Undang-Undang Wensi Andanar dan juga staf pejabat naib Presiden Filipina dan Datuk Bandar Manila. Termasuk juga tentunya Jessa Kiram yang dimaklumkan kepada saya merupakan calon pilihan raya Kongres Filipina di bawah tiket United Nationalist Alliance dan juga tiket naib Presiden Filipina Jejomar Binay. Wabi Batu beredar setelah seketika lebih awal dan beliau tidak ada kena-mengena dengan penganjur. Gambar alih-alih yang berhormat yang lain. Tempat saya dulu. Ya. Duduk dulu yang berhormat. Duduk dulu. Alih-alih yang berhormat. Kalau seseorang alih yang berhormat itu hendak dibawa kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan, ianya merupakan satu tuduhan yang amat serius. Maka itu alih-alih yang berhormat yang lain sebagai ahli Dewan Rakyat harus beri tumpuan kepada perbahasan, karena ini dia hal serius. Lain kali alih yang berhormat sendiri yang kena. Ambil serius. Dan begitu juga apabila nanti berbahas sebelah sini, jangan juga bising. Karena apabila bising, saya dengar, saya akan keluarkan hal yang berhormat, tonton di luar sana, pasal ada juga CCTV. Jadi bising pun saya tidak dengar. Biar orang berbahas saja dalam sini. Sila teruskan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Gambar yang dimuat naik di laman media sosial peribadi Jessa Kiram bukanlah oleh saya seperti didakwa oleh mana-mana pihak. Saya tegaskan, saya merupakan salah seorang jemputan dan saya tidak pernah merancang pertemuan maupun berkenalan dengan Jessa Kiram. Saya juga tidak pernah memohon untuk bertemu dengan dia sebelum majlis makan malam terbuka pada 9 November 2015. Semua hadirin yang hadir turut dipinta mengambil foto oleh penganjur yang menyediakan plakat bebaskan Datuk Seri Anwar serta-merta sejurus tamat setiap cara. Foto berkumpulan Datuk Seri, Tan Sri Dipertua. Saya berasa amat kesal dan memohon maaf terutamanya kepada semua keluarga. Saya berasa amat kesal dan memohon maaf. Yang suara tadi itu yang saya akan kasih keluar dulu. Sila teruskan. Saya berasa amat kesal dan memohon maaf terutamanya kepada kesemua keluarga mangsa tragedi Lahad Datu, rakyat Sabah dan seterusnya kepada kesemua rakyat Malaysia yang terkesan dan marah akibat gambar tersebut. 7 tahun yang lepas, saya telah berikrar akan mempertahankan negara yang kita cintai ini, Perlembagaan Persekutuan dan Rakyat terhadap sebarang anasir-anasir buruk dari luar maupun dalam negeri. Dan saya telah berusaha sedaya upaya, Tan Sri, dan setakat dengan terbatas dengan kebolehan saya untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada saya. Apa yang kita pelajari daripada insiden Lahad Datu dan untuk kita terus memandang ke arah masa depan negara yang selamat, ingin saya tegaskan, Tan Sri, keinginan dan kesediaan saya sebagai ahli parlimen untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan keselamatan rakyat Sabah yang hari ini masih lagi terkesan dan sempadan rakyat Sabah dan kedaulatan negara kita tidak dicabul oleh mana-mana anasir luar seperti sebelumnya. Terima kasih, Tan Sri. Hasil yang berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi, Tan Sri Yang Ketua. Sebelum perbahasan kita ini diteruskan, saya ingin merujukkan Tan Sri kepada perkara 362 dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat
yang berbunyi tidak boleh disebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Sekira-kira pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara itu. Saya dipahamkan bahawa kes yang berkaitan dengan Yang Berhormat Lembah Pantai telah berada di mahkamah apabila Yang Berhormat Lembah Pantai memasukkan satu saman sivil di mahkamah tinggi dengan menyaman Ketua Polis Negara dan juga Yang Berhormat Bera. Jadi perkara ini jelas satu perkara yang sedang dalam pertimbangan mahkamah, dan oleh itu saya ingin mendapat satu ruling daripada Yang Berhormat Tan Sri sama ada isu ini ataupun usul ini wajar dibincangkan dalam Dewan ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua Baru. Saya juga telah menimbang perkara itu, sama ada ianya menjejaskan apa kes nanti yang dibawa oleh Lembah Pantai. Tetapi apabila saya menimbang usul yang dibawa oleh kerajaan, saya baca usul, bagi saya adalah elok untuk Lembah Pantai memberi penjelasan yang sejelas-jelas, dapat membawa saksi-saksi tertentu seperti mana yang dia tadi pertahankan diri. Saya rasa ahli yang berhormat, Dewan Rakyat ini mengandungi ahli-ahli yang semua berpikiran waras. Jadi bagi saya sudah saya juga timbang itu perkara itu. Jadi saya ucap terima kasih kepada usul, dan sekarang saya menjemput kepada Johor Bahru 5 minit, dan hal yang berhormat selepas ini saya perlu untuk diganti kerana saya terpaksa pergi kamar kecil. Jadi saya pesan bahawa kalau nanti timbalan saya ganti, sama sekali jangan lari daripada hal ini adalah serius mengenai dengan seorang ahli yang dirujuk kepada jawatan kuasa kebebasan dan hak. Sila Johor. Yang berhormat, tak silap saya Tenom yang nak bercakap dulu. Tenom. Boleh, Tan Sri. Siapa? Tenom. Okey, Tenom. Okey, terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Kita melihat apa yang telah dibahas oleh Yang Lembah Pantai tadi. Saya menganggapnya satu kepura-puraan, satu lakonan beliau dalam soal ini, isu ini. Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana yang kita sedia maklum, baru-baru ini gambar YB Lembah Pantai dengan Princess Jekyll Kiram telah menjadi viral di laman-laman media sosial. Jelas bahawa keluarga mantan Ketua Pembangkang ini memang tidak ada semangat patriotik dan cintakan negara. Tanpa segan silu mereka sanggup letakkan kepentingan politik pribadi melebihi kedaulatan negara Malaysia. Maka amat bersesuaian jika saya ibaratkan mereka ini sebagai petualang bangsa dan juga mengkhianati negara kita. Tindakan YB Lembah Pantai yang begitu ceria bergambar dengan Princess Jekyll Kiram malah membawa poster menuntut pembebasan bapa beliau, menunjukkan beliau langsung tidak ada sedikit pun rasa simpati pada keluarga prajurit yang terkorban dalam mempertahankan kedaulatan negara di Lahad Datu dan juga negeri Sabah keseluruhannya. Datuk yang Tan Sri Yang di-Pertua, sedarkah YB Lembah Pantai bahawa mereka juga Tenom, duduk. Saya ingatkan kembali kepada Yang Berhormat, soal ini adalah soal yang serius. Jadi kalaupun berhujah, ambil ingatan juga kepada peraturan mesyuarat 36, di mana kalau berhujah menyakitkan hati ke, apakah sinis ke, sindiran ke, avoid itu, berhujah dengan secara berhemat. Sila teruskan Tenom. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya pun terkilan, tergugat apabila perbuatan Lembah Pantai ini. Tan Sri Yang di-Pertua, sedarkah YB Lembah Pantai bahawa mereka juga turut kehilangan bapa dan juga suami? Sedarkah YB Lembah Pantai bahawa bapa dan suami mereka terkorban di tangan tentera Sulu Sultan Jamal Kiram III, iaitu bapa kepada kenalan baik beliau Jekyll Kiram? Adakah begitu penting politik pribadi keluarga mantan Ketua Pembangkang ini sehingga sanggup YB Lembah Pantai pergi ke luar negara bersekongkol dengan musuh dan menuduh ekonomi kerajaan Malaysia ini kejam,
tidak sangkaan jahat. berkemanusiaan Saya dah tanpa jelaskan mengambil tapi kira diulangi bahawa dakwaan Kesultanan Sulu ini berjahat, jauh lebih kenalan kejam dan baik. juga Kenapa saya kalau perlu serang pun stick to the facts. Yang Muhammad, seorang-seorang yang saya tak dengar. 3.6 untuk speaker. Saya jelaskan. Yang Muhammad Tenom, Yang Muhammad Subang, sila duduk ya lemah pantai. Saya telah jelaskan tadi Yang Muhammad lemah pantai sedang mengemukakan peraturan mesyuarat. Yang Muhammad Subang. Yang Muhammad Subang. Pantai ya. Ya. Baik. Saya nak dengar lemah pantai. Saya jelaskan, saya sikit sebelum Subang. Saya sedikit saja Datuk Speaker. Saya dah jelaskan penerangan saya. Tapi mengikut peraturan mesyuarat 3.6 jelas apa yang disebut oleh Tenom itu adalah sangkaan jahat dan dakwaan yang liar. Tidak boleh saya terima di sini. Kalau mau serang ikut fakta silakan. Tetapi apapun bila membuat Yang Muhammad lain. Dah buat. Saya minta ahli parlimen Tenom tarik balik. Kalau nak marah, okey, gunakan fakta. Jangan buat dakwaan jahat terhadap saya. Datuk Speaker. Ya, sila duduk Yang Muhammad. Yang Muhammad Tenom, sila jelaskan apa perkataan yang dikeluarkan tadi. Saya tidak ada kata perkataan. Saya cuma bercakap Lebah Pantai bersekongkol dengan musuh negara. Ya. Yang Muhammad, beliau ada juga saya menyatakan bahawa beliau tidak mengambil kira bahawa Kesultanan Sulu ini adalah telah menceroboh negeri Sabah dan membunuh pejuang-pejuang negara kita. Salahkah saya cakap? Yang Muhammad, saya sedang mendapatkan penjelasan pada Yang Muhammad Tenom. Kenapa? Yang Muhammad, tadi dia sebut petualang dengan pengkhianat. Yang Muhammad, saya sedang mendapatkan penjelasan Yang Muhammad Tenom. Yang Muhammad Farid Bunta, Yang Muhammad Lemah Pantai, sila duduk. Kalau berdegil boleh keluar. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyambut lagi. Pernahkah YB Lembah Pantai memikirkan tentang apakah perasaan anak-anak? Mana boleh dia boleh menyambung arwah Salam Togiran. Sekarang kita tengah dapat penjelasan yang lehernya diputus kelar. Yang Muhammad lain sila oleh duduk. penceroboh kiram. Minta laluan. Ya, Yang Muhammad Tenom. Ya. Perkataan yang dikeluarkan Tanjung Garang. Saya habiskan. Yang Muhammad Tenom, Yang Muhammad Lemah Pantai, Sinar Baharudin. Yang Muhammad Tenom telah mengeluarkan perkataan Yang Muhammad Lemah Pantai berpura-pura sekongkol. Ya. Berpura-pura bersekongkol. Yang Muhammad, saya ingin menyambung. Yang Muhammad, Yang Muhammad, saya sedang buat ruling. Yang Muhammad kenapa tak faham? Okey, sekali lagi siapa bangun sebelum saya buat ruling, saya minta bentara keluarkan. Okey, tak kira siapa. Datuk Yang di-Pertua. Yang Muhammad Tenom, sila duduk. Ya. Okey, sebab itu saya dengar tadi Tan Sri buat nasihat petua kepada semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakit-nyakitkan hati. Okey. Dan Yang Muhammad Tenom duduk dulu. Dan cukuplah sekadar kalau kita mengatakan bahawa Yang Muhammad Lemah Pantai telah bergambar dengan anak atau puteri Jesel Kiram yang telah dianggap sebagai musuh negara, bermakna tidak merujuk kepada Yang Muhammad Lemah Pantai bersekongkol atau menjadi petualang pada negara. Tapi Datuk Yang di-Pertua, gambar menceritakan pelbagai cerita. Ramai orang beranggapan. Ya, Yang Muhammad kena faham, usul ini pun timbul kerana perasaan sakit hati rakyat negeri Sabah terhadap gambar yang telah dikeluarkan oleh media baru atau diviralkan di Facebook dan sebagainya. Jadi kita faham, sebab itu usul ini dibahaskan dan diterima oleh Yang Muhammad Tan Sri Speaker untuk kita bahaskan. Sebab itu Yang Muhammad Speaker bagi tahu tadi, Yang Muhammad Lemah Pantai ada peluang. Tadi telah membela diri, memberikan penjelasan. Sekiranya semua bersetuju, majoriti nak dirujuk pada jawatankuasa hak dan kebebasan, sekali lagi peluang yang sangat besar Yang Muhammad Lemah Pantai boleh membawa siapa saja menjadi saksi untuk membela diri.
Jadi perkataan atau hati-hati, tetapi gambar tersebut telah menyebabkan ramai rakyat negara ini, Sabah khususnya, telah sakit hati. Jadi teruskan Tenom. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanjung Karang, kejap satu lagi. Apakah perasaan isteri arwah saja Tuan Speaker, Baharudin Hamid? saya minta apakah ruling yang dibuat? Sebab itu saya dah nasihatkan, Yang Mohd Subang, saya dah nasihatkan supaya Tenom berhati-hati mengeluarkan perkataan telah disebut. Sebab itu saya dah jelaskan, Subang, saya dah jelaskan bahawa oleh kerana perbuatan bergambar itu telah menyakitkan hati. Okey? Kalau nanti Yang Mohd Subang tak payah berdialog dengan saya, Yang Mohd, kalau gambar itu tidak menyakitkan hati, tak ada usul hari ini. Itu isu. Sila Yang Mohd Tenom. Subang, saya tak benarkan lagi Yang Mohd Subang ruling dah dibuat. Sila Tenom. Ialah perkataan Subang, sila duduk. Okey, Tanjung Karang. Kita dia tarik balik Yang Mohd Subang, sila duduk. Tanjung Karang. Datuk Speaker. Sekali lagi Yang Mohd Subang. Okey. Saya boleh Tanjung Karang. Terima kasih. Saya minta jalan dengan baik. Saya tanya Tenom setuju atau tidak dengan saya bahawa bergambar itu tak salah. Itu kita tidak salah. Bagi saya bergambar memang tidak salah. Tetapi yang menimbul isunya ialah apabila ada plekat membebaskan Anwar Ibrahim. Dan kita kena faham tak dalam negara kita bahawa kita tahu Anwar Ibrahim ni bukannya tahanan politik. Ia telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Sebab itulah dalam angka sumpah kita, kita menghormati perlembagaan. Jadi ada mana-mana pihak sekalipun, kalau cuba nak membuat satu perkara sampai keluar negara yang bertentangan dengan undang-undang negara kita, adakah ini satu perbuatan yang boleh dilakukan oleh ahli parlimen? Jadi saya tanya, setuju atau tidak bahawa tindakan plekat yang dibuat itu memang bertentangan dengan undang-undang di dalam negara kita? Ya, Tenom sila gulung. Tak apa. Ada rakan-rakan yang lagi akan sambung. Ya. Datuk Tenom boleh tambahan. Datuk Yang di-Pertua. Tenom Sepanggar boleh tambah sikit. Yang Mohd Sepanggar, kalau Yang Mohd Tenom benarkan celahan, tak banyak perkara yang Mohd Tenom boleh bawa. Boleh saya sikit teruskan? Benarkan 1 minit je. Tenom boleh? Okey. Tenom, apakah Tenom bersetuju kes ini amat serius bagi rakyat negeri Sabah sehingga ianya dirujuk ke Dewan Undangan Negeri dan semua wakil-wakil rakyat telah bersetuju supaya Yang Berhormat Lembah Pantai ini diharamkan memasuki negeri Sabah. Ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa marahnya rakyat negeri Sabah tentang perbuatan Lembah Pantai ini. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya amat setuju daripada pandangan Tanjung Karang dan juga Sepanggar tadi, Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, jangan kita jadi hipokrit seperti pembangkang yang menabit dada, mengatakan kononnya mereka memperjuangkan negara atas nama demokrasi. Dengarlah. Yang Mohd. Dengarlah. Yang Mohd. Sila duduk Yang Mohd. Dengarlah masalah. Seperti dia cakap ni Datuk Seri Speaker. Macam ni tak bebas. Yang Mohd. Tak bebas. Yang Mohd. Kita rujuk patah ni cakap apa dia nak cakap. Yang Mohd, tak perlulah saya beratur macam Datuk Seri Speaker. Yang Mohd. Yang tegas kita cakap sikit. Okey, Yang Mohd. Yang Mohd. Ruling speaker. Kami dengar apa? Jangan pergi negara Filipina. Dengar apa ada cabar. Yang Mohd lain dia Yang Mohd. Hati itu saya sebut nama-nama ya. Saya sebut nama-nama. Ampang, Subang, Kapal, Seputih, Rasa, belakang tu. Balik yang lain sekali lagi balik jaga hati Yang Mohd balik apa sendiri kapal dengar ni kapal pura-pura bisik-bisik Yang Mohd kapal bisik sebab balik keselamatan yang terkorban hati dia tak ada orang balik
Yang Muhammad paling dan tepat. Cakap pasal fakta. Cakap pasal fakta. You pun Yang Muhammad. Belum habis ayat dia. Datuk dia yang Ketua. Yang Muhammad. Sila gulung Yang Muhammad. Ya. Saya gulung. Sebab pedas telinga dia orang. Ya. Padan juga. Yang kedua lagi. Datuk yang Ketua. Yang Muhammad Saya Tanum. menyambung sedikit saya. Ya, Yang Muhammad Permat Tampau bangun ya. Datuk yang Ketua, Ya. tarik balik hipokrit. Dengar dulu. Datuk yang Ketua. Ya, Yang Muhammad Permat Tampau sila duduk Yang Muhammad. Yang Muhammad Permat Tampau. Tarik buntas sila duduk, tarik buntas. Semua saya tahu, semua minta peraturan masyarakat Yang Muhammad. Mengatakan sesuatu. Tarik buntas sila duduk. Saya tahu peraturan masyarakat. Perkataan hipokrit itu terlalu berat. Yang Muhammad. Belum ada lagi Yang Muhammad sila duduk. Yang Muhammad. Bangka memang selalu hipokrit. Apa hipokrit? Memang Putar balik. Tarik buntas sila duduk. Sekali lagi tarik buntas sila duduk. Pengkhianat apa Yang ni? Muhammad tarik buntas sila duduk. 26. Yang Muhammad tarik Saya buntas harap sila kita duduk. hormat yang ni. Bentara. Ampang sila duduk. Saya dulu kena waktu Sekali lagi Ampang sila duduk. Ya. Semalam Yang Muhammad dan biasanya hari-hari semua menuduh kerajaan. Saya dengar nanti saya tidak memihak. Yang Muhammad Kapal semalam menuduh kerajaan menipu. Menuduh kerajaan menipu rakyat. Saya diam je. Perkataan-perkataan ini dah menjadi kebiasaan. Hipokrit. Sebab itulah saya kata Yang Muhammad tenang duduk. Ya. Tuan. Yang Muhammad. Tuan betul. Ya. Terima kasih. Tarik bentar saya tak benarkan lagi Yang Muhammad. Yang Ini Muhammad. sebab ada bangkangan. Kalau tidak ada bangkangan, Yang Muhammad. penipu rakyat dia tarik balik dah. Semalam Yang Muhammad menteri minta kapal Tapi tarik sudah balik. tarik Kapal pun balik, tak nak tarik kapal. balik Yang Muhammad. Speaker. Sebab Tapi yang ketua penjelasan Yang Muhammad. kepada isu bantahan. Itu bisa balik duduk Yang Muhammad. Isunya lain. Kita mewakili tak boleh disamakan. Anggota keselamatan Ini permintaan daripada ketua pembangkang. Yang Muhammad. Ini yang tarik balik. Siapa nak jaga hati waris dia? Cukup. Hari-hari cakap. Duduk. Yang Muhammad Tanum sila habiskan ucapan. Okey. Saya habiskan sedikit. Sakit telinga kan? Sedap ah. Rasa oreh kan? Saya ingin menyambung Datuk Yang Ketua. Pada masa yang sama, working hand in glove dengan izin dengan musuh negara seperti keluarga Kesultanan Kiram yang terang-terang menuntut negeri Sabah sebagai hak keluarga mereka, seolah-olah negeri Sabah ini barang mainan yang boleh dijual beli, ditawar harga, malah dicuri sewenang-wenangnya. Ini bukan perkara lama. Seperti kata YB Seputih, ini bukan barang lama, ini bukan perkara lama. Ini perkara yang menjadi kerisauan kepada rakyat Sabah, kerisauan kepada penduduk-penduduk yang terlibat hari ini. Jadi Datuk Yang Dipertua, oleh kerana beri ruang kepada rakan-rakan yang lain, saya ambil satu sikit pesanan daripada arwah pejuang-pejuang kita. Saya ambil. Wahai isteriku, maafkan abang seandainya abang tersalah cakap mahupun terkasar perbuatan. Jagalah dan didiklah anak-anak kita menjadi orang yang berguna. Satu lagi Datuk Yang Pertua. Oh Malaysiaku, maafkan aku andainya aku gugur di medan perang. Demi Allah, aku telah berusaha sedaya upaya. Itulah ungkapan-ungkapan terakhir pejuang-pejuang kita. Datuk Yang Pertua, saya mohon menyokong. Ya, Yang Muhammad Subang. Saya dulu. Subang. I go first. Okay, alright. Pucung dulu. Terima kasih. Ya, nampaknya laluan diberikan. Okey, Pucung. Terima kasih. Ya. Ya, Subang, beri laluan pada Pucung. Boleh. Dia ambil tempat dulu. Okey, sila. Terima kasih Datuk Speaker. 5 minit ya. Ya. Datuk Speaker, usul yang dibawa terhadap lembap pantai ini adalah Datuk Speaker, ada masalah dengan mereka di situ. Sebenarnya dua-dua ada masalah.
Ya, tapi kalau boleh yang tak ada masalah speaker je. Datuk Speaker, pertama sekali saya rujuk kepada usul yang dibawa. Usul yang dibawa ini dengan cukup jelas, Datuk Speaker, merujuk kepada apa yang disebut sebagai suatu penghinaan kepada majlis mesyuarat. Saya bangkit sebagai ahli parlimen dan merujuk kepada peraturan mesyuarat kerana Datuk Speaker, seperti mana saya sebut ulang kali, isu berkenaan dengan penghinaan mahkamah ini cukup jelas. Ianya tertera dalam akta yang terlibat dalam perkara ini, iaitu the Houses of Parliament Privileges and Powers Act. Nah, Datuk Speaker, kita lihat bahawa kalaulah perkara itu sedemikian, apa yang perlu dilakukan adalah untuk usul ini dengan cukup jelas merujuk kepada apa yang disebut sebagai penghinaan. Tapi kalau kita lihat kepada senarai apa yang tersebut di situ, ianya tidak dinyatakan di situ, dan oleh itu kepada saya usul ini memang di luar peraturan. It is outside of the scope of the standing orders, dan seharusnya tidak dibahaskan sama sekali dalam Dewan Yang Mulia ini. Datuk Speaker, kita lihat bagaimana disebutkan oleh pihak sana bahawa kononnya pembangkang hipokrit. Datuk Speaker membenarkan, jadi saya akan teruskan daripada situ. Datuk Speaker, apabila tuduhan dibuat terhadap kami dalam pembangkang, kami berani masukkan satu usul atau permintaan di bawah 14 supaya kami dibenarkan peluang untuk memberi penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini. Itu apabila satu tomahan yang serius dikeluarkan terhadap pihak kami, kerana kita ada penjelasan. Seperti mana disebut oleh Lembah Pantai tadi, beliau memberi satu penjelasan apa sebenarnya berlaku. Beliau dijemput menghadiri satu upacara di mana di situ ada jemputan yang lain, dan jemputan-jemputan yang lain tersebut itu ada sesi bergambar dan sebagainya. Bukan satu keadaan di mana beliau berniat untuk pergi ke situ untuk jumpa orang-orang tertentu. It was a general function. Itu adalah penjelasan yang kami berikan. Ini perlu dilihat dengan perbezaan daripada pihak daripada sana. Daripada sana kita ada isu berkenaan dengan 2.6 bilion. Bukan macam kami, apabila kita ada dibawa tuduhan terhadap kita, kita sedia untuk datang di sini untuk jawab. Tapi disgraceful conduct on part of the Prime Minister. Lagi. Tengok politik lagi. Menyatakan beliau akan datang ke Dewan ini dan memberi penjelasan politik. Sudahlah. Disgrace apa? You are la work. Sudah tu satu. Yang kedua, apabila apa kena mengena akan membuat satu kenyataan. You got nothing. Menteri membuat kenyataan yang apa kena mengena? Completely bad and empty for politik. Ini untuk membela rakyat lah, Pucung. Kamu lah, Pucung. Ini adalah masalah dengan balik. Tadi roti jangan cabar Barisan Nasional. Saya cabar. Apa saya takut? You stop sebenarnya hipokrit dalam Dewan ini. Untuk apa kata ini cukup terang. Ini cukup keras. Who are you to answer for balik syarat lah. Ya Mamat, sila duduk Ya Mamat. Ya sila duduk. Ya Pucung sediakan. Saya berikan ruang kepada Baling. Stand up and question and do it properly. Speak properly. I want to hear you. Okay, I want to ask you a question. Yes. Why are you representing Lembah Pantai now? Dengan You said izin, just dengan now. izin. Nantilah tanya soalan you nak jawab. Tunggulah kejap. Ya, silakan. Saya tak dengar. You Kerana cakap tadi emosi sangat tak Lembah dengar. Pantai pergi sana hanya bergambar. Tidak ada apa-apa muslihat. Tapi you cakap tadi wakil Lembah Pantai. Pada masa yang sama di situ kata tolong lepaskan Anwar. Okey, bebaskan Datuk Seri Anwar. Okey, itulah yang kami marah. Satu, kedua, kenapa soalan saya, why? Okey, diam. Silakan. Soalan saya, This is okey,
Soalan saya, why I was mad? Okay. Alright. Why was sit down. Okay. Sudah. Saya dengar soalan. Saya nak jawab sekarang. Sit down Baling. Kenapa saya marah? Saya You kata kenapa bagan datang wakil pekan tadi? Baling, you itu masalah you say. Why can duduk. Saya dah dengar soalan kamu. So saya sudah dengar. You jawab betul betul. Duduk. Kalau berani duduk lagi saya jawab. Ya, Yang Mohd Puchong, Yang Mohd Puchong. Cukup jelas. Yang Mohd Puchong. Masa dibenarkan 5 minit. Ya, saya akan habiskan. Saya akan habiskan. 1 minit. Datuk Speaker, I just made my point. Yeah. This is an abuse of parliamentary due process. Kerana disebut jelas, ini bukan berkenaan dengan Sabah menurut ahli parlimen Baling. Ini berkenaan dengan ahli parlimen. Saya jawab. Saya jawab. Itu adalah satu. Sit down. You accuse me. Cannot. You accuse me. You saya akan jawab. Hujan sidang. Kenapa? Sebab itu saya kata Puchong cukup sidang. Apa saya speaker? Yang kedua, Datuk Speaker. Puchong, sekejap duduk ya, Puchong. Yang Mohd Balin. Duduk. Yang Mohd Balin. Okey, cool down, sabar. Ada floor kita nanti, ada floor Yang Mohd, ada floor Barisan Nasional berucap ya. Okey, sila. Terima kasih. Gulung terus. Terima kasih. Baling. Don't you understand simple English? Soalan sit down. Saya suruh jawab. Datuk Speaker, saya jawab. Apa masalah dia? Kalau tak berani nak dengar, kalau tak berani nak dengar jawapan, jangan tanya dia cakap dia orang. Jangan boleh saya balik. Mislead this dewan. Don't he give you chance to speak. Sit down. No. Tadi beli itu bercakap. Jawapan saya kepada Baling cukup senang. Baling, Yang Mohd Baling tanya, kenapa saya berdiri dan mewakili Lembah Pantai? Tidakkah Baling nampak perbezaan? Di sini Lembah Pantai juga berdiri untuk membela diri sendiri. Where's your Prime Minister? Lembah Speaker. Okey. Speaker. Jemput Yang Mohd Limbang. Yang Mohd Balik keluar. Yang Mohd Limbang, ada Yang Mohd Limbang. Ya. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita imbas kembali kepada sejarah perang di antara negara China, Korea dengan Empayar Jepun dalam tahun 30-an, walaupun sudah melebihi 70 lebih tahun peperangan berlalu, namun penderitaan yang ditanggung oleh rakyat di negara China dan Korea masih dirasai, sehingga hari ini rakyat di negara China dan Korea masih lagi terasa terguris perasaan, sehingga kan mereka membuat protes hingga pun menolak lawatan Perdana Menteri Jepun dan ahli-ahli politiknya untuk melawat Yasukuni Shrine untuk mengingati tentera-tentera mereka yang turut korban dalam perperangan dunia kedua. Apalah bezanya dengan kita ini? Perkara yang sudah lama berlaku pun masih terasa. Ini kan pula yang tidak sampai setengah abad. Kekejaman komunis di negara kita pun juga telah pun menyinggung hati perasaan orang kita. Banyak polis kita, tentera kita, keluarga dan waris-waris yang masih hidup sehingga kepada hari ini. Ini bukan soal negara Filipina, tetapi ini soal pencerobohan angkatan seseorang yang mengaku yang menyerang perwira-perwira di negara kita, menceroboh negara kita di negeri Sabah. Pada Februari 2013, Sultan Jamalul Kiram ketiga bertindak bersama pengikutnya meneruskan tuntutan itu dengan cara yang lebih drastik, menceroboh Sabah dan melakukan kekacauan dan kekejaman yang melanggar peraturan antarabangsa. Anda bayangkanlah cara mereka memotong, mengerat-ngerat mayat
dan jenazah anggota keselamatan kita yang telah pun meninggal dunia. Mata dicungkil. Apakah perbuatan ini perbuatan kejam? Tidak heranlah apabila perkara ini ditimbulkan akan mengguris hati perasaan orang. Tuan Yang di-Pertua, insiden pencerobohan bersenjata di Lahad Datu, Sabah oleh sekumpulan penceroboh yang mendakwa sebagai tentera diraja Kesultanan Sulu pada 12 Februari 2013 di Kampung Tanduo, Felda Sahabat, telah menggugat keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia di negeri Sabah khususnya. Insiden tersebut turut mengorbankan wira-wira negara dalam usaha mempertahankan kedaulatan Sabah dan amnya negara kita yang tercalar akibat kepada tuntutan waris Sultan Sulu terhadap negeri Sabah. Kononnya merupakan hak kedaulatan mereka. Kubur-kubur perwira negara masih lagi kuning dan darah yang mengalir masih panas. Tindakan ahli parlimen kita yang telah berjumpa dengan anak kepada ketua penceroboh Allahyarham Jamalul Kiram ketiga ini, iaitu Puteri Jesel Kiram, baru-baru ini telah menimbulkan tanda tanya banyak pihak, malah menimbulkan kemarahan dan mengguris hati rakyat jelata, khususnya rakyat di negeri Sabah. Kita pun tahu pengorbanan Simpang nyawa Renggam bangun. Because I have 5 minutes only. Half minute please. Terima kasih Yang Berhormat Limbang. Kalau hari ini gambar tidak terbongkar, kita masih tidak tahu ada satu perjumpaan ada dua pihak ni. We are still in the dark. Dengan izin. Jadi saya juga ditanya oleh rakyat. Kemungkinan dia dilihat mungkin ada agenda tersembunyi antara dua pihak ni, iaitu I help you, you help me. Iaitu you membantu saya melepaskan Datuk Seri Anwar dan saya membantu you melepaskan menuntut Sabah. Dia nampak ada agenda tersembunyi. Betul Sabah. Ini sudah melampau ni. Ini dah melampau. Adakah itu maksud Sultan Sulu ada connection dengan Najib? Kalau dia boleh mempengaruhi Najib? Itu tafsiran itu adalah masing-masing, dan apa yang transpire itu hanyalah, kata orang Sarawak, batang tubuh sendirilah yang tahu, dan Allah saja yang tahu, ya. Yang di-Pertua, pengorbanan nyawa para jurid kita, pengorbanan harta wang negara untuk mempertahankan kedaulatan negara kita begitu banyak sekali, walaupun ianya merupakan dengan izin just a very short small Malaysian war. Dan apatah lagi selepas itu kita berbelanja, Eskom ditubuhkan dan sebagainya. Memang kesan daripada small war ini untuk mempertahankan, untuk memastikan ianya tidak berulang kembali. Wallahu a'lam, sama ada mereka nak masuk lagi sekali kita tak tahu. Tindakan ini sangat tidak berperasaan, seolah-olah begitu. Ia soal maruah, keselamatan, perasaan keluarga yang terkorban, dan sepatutnya kita ahli-ahli parlimen, tak kira sebelah sana, sebelah sini, sebagai yang berpayung di bawah Yang di-Pertuan Agong, ya Limbang Gulung, perlu lebih sensitif, insyaAllah lebih sensitif dan peka terhadap perkara ini. Kita tanya di manakah semangat patriotisme kita jika kita benar-betul ingin memertabatkan negara kita. Jika sekiranya lah niat untuk berbaik-baik dan berdamai, kita menyentuh tentang Angkatan Tentera Diraja Sulu ni, mereka sepatutnya hadir kepada kita, bukannya kita yang datang kepada mereka. Kita takut ini boleh menimbulkan tafsiran, mungkin ada sesuatu agenda tersembunyi yang dilakukan, dan kita tak boleh nak halang tafsiran-tafsiran. Apakah mungkin ada kompromi dalam memperoleh kesepakatan atas sesuatu agenda? Wallahualam. Jadi kita perlu belajar daripada sejarah. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tanah tumpah darah kita. Maka dengan ini saya berpandangan bahawa ahli-ahli Dewan Rakyat yang mulia ini perlu sensitif dan dalam masa yang sama memastikan
agar perkara seperti ini tidak dipandang remeh dan ringan, bukannya menjadi bahan cerita di kedai kopi ataupun menjadi jolokan mata. Saya pergi Sabah, tembak-tembaklah beginilah gitu-gitu. Tak maulah kita tahu ini juga diviralkan. Sekian, terima kasih. Subang, lepas Subang kena 3 minit ya Subang. Yang satu lagi saya panggil daripada sebelah kanan saya 3 minit, lepas tu menteri menjawab. Apa maksud 3 minit? Tadi kita telah diputuskan, tapi masa kecoh berapa banyak lah kita ambil masa. Tapi kita tidak sebut kalau ikut masa sila Yang Amat. Saya mohon daripada amanah satu Tan Sri Speaker untuk berucap. Sila Subang. Satu Speaker, apa yang Tan Sri Speaker sebut sila tadi, Subang berucap. Sila yang lain duduk, sila Subang. Tadi sebagai panduan perbahasan, Tan Sri Speaker tidak sebut kita mesti berhenti pukul 1. Dia hanya selaraskan Yang Amat Subang minat dah berucap dah. Sila teruskan ucapan. Itu yang saya nak ingatkan lah, itu yang berlaku. So, jadi tidak adil kalau kita sekarang hadkan pada Yang Amat Subang. Tidak adil pada semua pihak. Baik sana pun sini pun. Yang Amat Subang sila berucap. Saya saya kalau 2-3 minit ni memang tidak adil pada apa-apalah, apa isu. Kita tak ambil perkara ini serius. Tadi Tuan Datuk Speaker kata ambil perkara ini serius. Dan saya pun ingatkan, tapi ini bukan cara dia. Ya. Inilah perkara sangat serius di mana kita akan rujuk lembaga partai ke jawatankuasa ada kebebasan. Jadi saya minta Datuk Speaker kaji semula. Minta saya Melayu sekarang. Sila Subang saya berucap Melayu secara sopan. Subang, saya dah bagi masa Subang. Saya dah panggil Subang, sila berucap. Prosedur ini apa ini? Come on, do the proper thing lah. Ini Dewan Mulia Subang, kalau Subang nak berucap, sila berucap. Kalau tak nak bahas, Yang Muhammad boleh duduk. Tapi berucap. Silalah, saya dah jemput. Saya minta penjelasan daripada Subang. Cukup kelam. Sila Subang. Sila. 3 minit tadi. Okey, saya bagi poin saya dalam 3 minit. Tapi saya masih merekodkan inilah cara yang memang tidak adil pada semua. Satu, usul ini ada berkaitan satu perkara yang berlaku di Filipina, di negara lain. Bagi saya, menteri yang bawa usul dan ini tak faham skop apa ni penghinaan parlimen. Kalau kita nak faham apa skop penghinaan parlimen, kita baca apa ni Erskine May chapter 8 contempt adalah berkaitan dengan perjalanan parlimen. It must happen and in with the conduct of proceedings in parliament. It must be dengan izin, it must be concerned with tindakan laku ahli parlimen ataupun orang awam yang mengganggu prosedur di parlimen. Itulah dia. Jadi apabila kita nampak fakta yang disebut di sini tak ada kena-mengena. Kalau kita mula, Tuan Speaker, kalau kita mula dengan presiden ini, whatever conduct dengan izin of any of you, dan semua di sana pun terlibat, sana, you buat sesuatu di luar, itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Saya mau ingatkan sekarang, this is the precedent we are setting today dengan izin. Jangan buat itu. Menteri saya ingatkan, saya ini katakan you adalah you're caught in a compromising situation di luar. Tak tahu apa jadi, itu boleh jadi bahan rujukan di sini. Apa-apa tingkah di luar, tingkah laku, whatever conduct di luar. Jadi Datuk Speaker, saya minta Menteri faham dengan lebih mendalam apa skop ini, ya, apa yang presiden yang kita buat pada hari ini. We are setting a terrible precedent dengan izin. Ya. Sekejap. Ya, silakan. Ya, silakan. Ringkas ya. Bersetujukah Subang dengan pendirian Subang bahawa tentang ini satu presiden yang buruk? Bersetujukah Subang bahawa sebenarnya seperti yang disebut oleh Tanjung Karang kemudian disahkan oleh Baling, bahawa ini tidak ada kena-mengena dengan sentimen rakyat Sabah ataupun patriotism? Ini sebenarnya hanyalah satu isu politik yang dibawa oleh UMNO untuk mengelak daripada kontroversi Perdana Menteri dengan skandal-skandal beliau. Setujukah Subang? Tengok Subang, siapa yang main politik sekarang? Subang Dah pandai nak masuk Subang sikit. Pandai dah elok diam tadi. Pandai nak cek gaduh pula. Tak payah pandai. Pandai nak kaki politik yang sebenarnya. Tuan Speaker, balik ni berkuasa Tuan Speaker. Saya tak balik. Tuan Speaker, saya tidak bagi balik di balik keluar. Ya, buka katil duduk, buka katil. Tuan duduk, boleh saya masuk sikit. Ya Muhammad Subang tak banyak masa, Ya Muhammad.
20 saat. Ya, sudah. Saya nak minta Yang Berhormat Subang, saya setuju dengan pandangan menyatakan bahawa ini create satu bad president dengan izin. Isu gambar. Bila gambar lembah pantai dikeluarkan, terus diviralkan di dalam media sosial, gambar Perdana Menteri yang merupakan dengan Sultan Kiram dalam Perhimpunan Agung UMNO berlaku di sini. Kenapa lembah bukan tidak dirujuk kepada jawatan kuasa ini? Ini berlaku di sini. Penangan Bapak Subang. Ini bukan politik, betul ada gambar. Terima kasih. Saya minta yang disebut oleh Klang dan Pandan dan Bukit Katil dimasuk dalam ucapan saya. Saya setuju dengan mereka. Tuan Speaker, inilah kedudukan sekarang. Kita pada hari ini kita buat satu rujukan, kita buat usul untuk rujuk seorang ahli yang berhormat kepada jawatankuasa hak dan kebebasan untuk satu yang berlaku di luar dan yang tidak mengena dengan perjalanan parlimen. Saya minta sekali lagi fikir mendalam apa yang kita buat hari ini, skop yang kita buka hari ini. Jadi dengan ini apa-apa personal conduct secara peribadi ke mana kapasiti ke rasmi ke apa-apa sekarang akan jadi boleh menjadi bahan rujukan kepada dalam parlimen. Ya, ini memang tidak salah melanggar amalan parlimen yang kita mengikuti sistem parlimen. Satu lagi, poin yang kedua, fakta telah disebut dengan jelas oleh Lembah Pantai. Dengan jelas, bukan saja di Dewan ini, sudah disebut beberapa kali di ruang awam. Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan, mencabar kesahihan fakta-fakta yang disebut itu. Jadi apa isu lagi? Nobody can challenge those facts. Nobody has denied those facts dengan izin. Jadi apa lagi nak usul di sini? Jadi usul ini, Datuk Speaker, adalah hanya satu penganiayaan, satu kegangguan. It's just a harassment dengan izin of Lembah Pantai. Apa tujuannya? Memang tujuan berniat jahat. Apabila sekarang kita dengar pengesahan daripada Yang Mamat cukuplah daripada Tanjung Karang, daripada Baling, kita dengar apa mereka kebutuhan dia ialah tentang sebab ada plakat bebas Anwar. Tidak kena-mena dengan isu Sabah. Itu yang telah disahkan di sini. Sila dulu cukup, masa cukup. Jadi saya rumuskan. Saya kata usul ini tidak patut diteruskan sebab fakta telah disebut, fakta tidak dicabar, tidak boleh dinafikan dan tak ada asas lagi untuk usul ini. Tak ada apa nak siasat. Mungkin menteri akan jawab lepas ini, apa takut pergi ke siasat sana? Tidak ada apa-apa yang untuk siasat. Sebab he's already said without challenge. Sana siapa yang boleh cabar fakta itu tak ada. Sila dulu Yang Berhormat. Jadi saya minta saya membantah usul ini. Ya, Putatan ada 3 minit. Ya, kalau minat berucap terus, kalau tidak orang lain. Sila 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Mengikut nasihat kena belajar laju macam lanang berucap. Saya dibagi 10 minit. 3 minit Yang Berhormat. Jangan cakap politik dalam Dewan ini. Politik kita ikut nasihat Speaker. Sebelum itu Datuk Speaker, saya ingin mengingatkan sumpah kita di parlimen ini, iaitu ada yang lupa, saya kasih ingatkan. Saya sebut nama dari mana setelah dipilih atau dilantik sebagai seorang ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara lah, dengan sesungguhnya bersumpah atau berikrar, ini sumpah ya, bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang sedemikian dengan segala upaya saya, bahawa saya akan menumpah taat setia yang sebenar kepada Malaysia, dan ini bukan angkat sumpah, kau diam kacau, dan akan memelihara perlembagaan. Datuk Yang di-Pertua, kalau seseorang antara ahli kita
pergi ke luar negara, berjumpa dengan pemimpin yang rata-rata, kalau pergi luar negara yang rata-rata mengarahkan menyerang negara kita, yang menceroboh di Sabah, di Kampung Tenduo. Tatan, setengah minit penjelasan boleh? Tatan. Apa istilah yang paling sesuai dalam bahasa Melayu ni? Saya tidak berapa fasih. Setengah minit boleh? Yang saya tahu, sekejap. Yang boleh. Saya tahu, setengah minit saja. Yang saya tahu istilah pengkhianat. Shut up, ah. Dan keduanya ada speaker dari sini. Menderhaka. Saya tidak tahu apa istilah yang terbaik, istilah yang baik daripada itu. Kalau dalam bahasa Inggeris, traitor. Apabila Perdana Menteri bergambar dengan Netanyahu, shake hand dengan Netanyahu, kalau apa perkataan untuk itu? Kalau betul minta bantuan negara asing, bila Perdana Menteri shake hand dengan Netanyahu, itu tak pergi sana. Seorang ini dia pergi sana. Di penjara, masuk rumah orang, makan kat bukan orang, jumpa dengan musuh negara. Musuh bang bodoh. Saya setuju dengan sahabat Sian Limbang. Simpang Regam, saya setuju. You give me, I give you back. You help me, I'll help you. Saya setuju. Ya Mamat Putatan. 1 minit gulung. Betul dia betul, saya akur. Kalau betul-betul minta bantuan dengan pemimpin kerajaan negara asing, patut berjumpa dengan ketua negaranya, bukan musuhnya. Tu boleh saya pilih mana jumpa ketua negara tak? Kalau jumpa dengan presidennya, Bapak Putatan. Tu poison 9 donation ada jumpa itu tak ada mengenal dengan pengganas. Kalau pengganas Ya Mamat Putatan, sila duduk, masa dah cukup. Ya Mamat, cukup. Terima kasih Ya Mamat Putatan. Sila Ya Mamat Menteri. Saya Sila Ya Mamat Menteri jawab. Sila Ya Mamat Menteri jawab. Tadi speaker telah bagi giliran. Ya Mamat Menteri, saya dah bagi peluang 3-3. Ya Mamat, sila Ya Mamat Menteri. Tadi tuan. Tadi Ya Mamat Menteri, kami belum di Ya Mamat Menteri, sila jawab. Speaker punya ruling. Dia sebut semua nama Tan Sri Speaker. Saya sebut siapa yang bangun setelah saya mempersilakan Ya Mamat Menteri bangun, tak dengar cakap saya, sila keluar. Ya. Penampang Kota Baru, sila duduk. Ya Ya Mamat Menteri. Tan Sri Timbalan Speaker, sebanyak 107 laporan polis telah dibuat terhadap Lembah Pantai. Lembah Pantai telah dipanggil untuk soal siasat 24 November. Dewan Undangan Negeri Sabah. Tarik balik. Taipei, bangun. Taipei bangun. Tarik balik Taipei. Balik, ni bukan tahu pemilihan UMNO lah. Ni bukan pemilihan UMNO. Ya Mamat. Kalau pemilihan UMNO, duduklah balik. Ya Mamat. Tengoklah. Ya Mamat, balik Ya Mamat. Ya Mamat, sila bagi kerjasama Ya Mamat, sila. Telah meluluskan usul khas di bawah peraturan tetap yang untuk mengharamkan serta-merta kemasukan Lembah Pantai. Ya Mamat, ada celahan, boleh celahan atau tak pernah kan? Kita nak undi. Tiada celahan. Lembah Pantai kena Sabah. Tiada celahan Ya Mamat. Ini soalan yang serius, takkan celahan. Menteri kena tahu. Sebenarnya Muhammad Bagan Dato' ini telah soalan beritahu yang serius. tak ada jenayah. Ya. Mat Ya Mamat. Tiga isu memutus sebarang peraturan yang terpakai atas tindakan perilaku diterima sebagai parlimentary, sama ada berlaku pelanggaran ke atas peraturan tersebut, sekiranya berlaku sama ada perlu satu hukuman dikenakan. Tan Sri Timbalan Datuk Timbalan Speaker, sebenarnya tidak dipertikaikan. Timbalan Speaker, sebenarnya dalam kes ini usul yang dibawa oleh kerajaan ialah untuk membawa Lembah Pantai ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen, melupakan
platform yang terbaik bagi Lembah Pantai untuk menjelaskan 300 police reports won't make a difference. Apa yang berlaku? Timbalan Perdana Menteri sudah sebut. Saya akan buri apa UMNO tahu. Menunjukkan bahawa jikalau Lembah Pantai you are wasting the time of this day. Penjelasan oleh Halau keluar, you are just being a bully. Dan dihakimi oleh jawatan kuasa yang bukan sahaja terdiri daripada ahli-ahli berhormat di pihak kerajaan, tetapi juga dianggotai oleh ahli-ahli yang berhormat daripada pihak pembangkang. Daripada terus berdolak dalih, Yang Berhormat Lembah Pantai seharusnya melaksanakan hak beliau untuk didengari dan mengambil peluang ini dan memberikan penjelasan sepenuhnya, termasuk membawa saksi. Contohnya Johan Eskadar, contohnya Puteri Princess Jekal Kira, pihaknya bukan di dalam Dewan ini. Jawatan kuasa, hak dan kebebasan selepas selesai mendengar dan meliti daripada segi merit, kesemua keterangan yang diberikan kepadanya akan membentangkan laporan kepada Dewan. Jadi berartinya Datuk Semalam Speaker, kemungkinan hari ini Menteri yang mencemarkan image Dewan yang boleh hari ini mereka yang buat diberi peluang ini satu kesalahan tidak betul lah Menteri untuk menghukum beliau. Ini satu ketidak dan juga kita boleh membuat kesimpulan bahawa kemungkinan jawatan kuasa kita akan undi okey itu Menteri Datuk bagaimana dengan keadaan Sabah dan Malaysia yang diplomatic relationship dengan Filipina? Sila duduk kepada memohon mencadap Presiden Filipina sedang menuntut Sabah. Sekarang saya kemukakan masalah pada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri disahkan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 1 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju yang tidak bersetuju tidak. Ya, Imam Mat, sila duduk ya. Isu bully oleh kerana lebih daripada 15 orang bangun meminta diadakan belah bahagian, maka mengikut peraturan mesyuarat 46 dalam kurungan 4 saya memerintahkan supaya suatu belah bahagian diadakan sekarang. Seterusnya sila bunyikan lokian selama 2 minit. Kamu semua. Masih setelah kita mengadakan belah bahagian tadi, maka ini adalah keputusan belah bahagian yang tidak bersetuju dengan usul 77, yang bersetuju dengan usul 105. Maka dengan yang demikian, usul untuk merujuk Yang Berhormat Lembah Pantai kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan adalah dipersetujui. Masih